Assalamualaikum bang. Abang cerita saya tentang apa? Abang dah banyak kali dah buat elemen. Kereta tu tetap kalau lepas steering kejap je, kereta lagi ke tepi, tak ke kiri, ke kanan. So abang cakap abang dah tukar lower arm, abang dah tukar stabilizer link, abang dah tukar stabilizer boost, tapi bukan untuk kereta Wira ni lah. Ini dijadikan contoh lah. Kereta abang Persona kan, abang dah tukar lower arm, abang dah tukar stabilizer link, abang dah tukar steering bracket bush, dah buat elemen banyak kali, benda tak jadi juga Ini salah satu benda yang kadang-kadang ni komen terlepas pandang lah kan. Tapi saya keluarkan video ni supaya bermanfaat jugalah untuk semua. Okey, dia satu punca bila abang bawa datang, saya tengok apa yang saya tengok, kereta dah bila dah terletak kan, mounting abang, absorber mounting abang sebelah ni rata. Sebelah sini dia berjongkit, maknanya getah dia dah lembik. Maknanya kereta abang macam ni lah. Mounting sebelah pernah tukar, sebelah tak pernah tukar. So kita dah tukar mounting, absorber mounting kita ambil yang original, pasang kat abang untuk kereta Persona. Saya dah buat elemen, settle masalah bang. Saya tukar mounting saja. Disebabkan satu benda kecil ni kadang-kadang kita terlepas pandang, kita dah rugi kat lower arm, steering bracket boost, stabilizer link, stabilizer boost, benda yang tak ada masalah. Kita dah terkeluarkan duit pada benda yang bermasalah, yang tak bermasalah. Jadinya benda yang masalahnya sebenarnya absorber mounting. Bila kereta terletak, saya nampak terang-terang nampak kesalahan, benda ni terbonjol. Kadang-kadang tengoklah getah kat tepi ni, dia ada kesan-kesan crack. Mounting dah bertahun bang, biasalah. Jawapan dia lepas saya tukar mounting abang 2 biji, lepas tu abang minta tukar stabilizer link dengan stabilizer boost sekali. Ini untuk belakang ni lah kan, kita tukarkan lah. Dah settle masalah abang, elemen dah cantik je. Dia punca dia absorber mounting je, dia dah getah dia dah lembek, sebelah berjongkit, sebelah rata. Itu je kelemahan dia. Kenapa elemen kereta kita jarang dapat center. Kita lepas tangan kejap je, kita lagi ke tepi. Dah tukar lower arm, dah tukar steering bracket boost, stabilizer link, dah buat elemen banyak kali, tetap juga tak cantik. Rupanya benda kecil je absorber mounting. Semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih sudi menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Jumpa lagi.